Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni kita bersama dengan Abang Irfan. Abang tengok buat apa tu Ni nak buat popiah basah. Popiah basah. Boleh abang tunjuk cara kata buat lah. Okey, boleh. Cara nak buat dah. Ni kulit dia. Okey. Kulit ni abang buat diri ni dah. Kira resepi ni abang sendiri buat. Resepi belajar tapi kita buat sendiri kulit. Okey. Tu dah set sop. Ni sos ni dia kena perlu banyak ke sikit ke? So banyak ni lah. Kalau customer nak request untuk banyak dia boleh buat. Boleh. Boleh? Request customer request kita boleh banyak. Okey. Lepas tu kita ukur ni udah apa? Udah jeragau. Jeragau kita goreng. Lepas tu kita ukur sayur square campur dengan carrot. Okey. Yang bubur timun. Okey. Ya pedas ke abang? Kita ada dua sos. Ada sos pedas, ada sos biasa. Ya ada dua jenis ada sos. Okey. Dalam ni kita buat sos biasa. Okey. Lepas tu ni kita tabur goreng. Okey. Mari kita gulung lah. Ya cara gulung ni ya ada teknik juga. Gulung cara okey ni lah. Belajar lipat-lipat gitu. Nampak macam mudah mudah lah. Okey. Nampak mudah. Tapi nampak payah. Lokasi mana Lokasinya? Lokasi di Cabang 3 Kasbah. Okey. Okey, yang mana nampak video ni, customer tengah beli tu. Abang berapa kali dah beli? Banyak kali dah. Yang mana regular customer Okey, sekejap abang Kejap. Okey, yang mana nampak video ni, sila support-support Popiah basah. Uslah, nombor telefon tu ada. Ya.